Majoriti ajaran sesat di negara kita ataupun ajaran meragukan di negara kita wajib memasukkan doktrin berkaitan Imam Mahdi. Wajib ada. Penghormatan kita kepada tokoh tertentu mesti ada batas. Jangan taksub. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua. Isu taksub kepada guru, isu melampau dalam beragama, isu ajaran sesat, kita tak boleh pandang remeh. Dia bukan hal yang kecil yang berlaku dalam negara kita. Dan ianya semakin hangat diperkatakan apabila Erma Fatimah menerbitkan satu drama bersiri iaitu Bid'ah. Ada yang mengkritik, tapi ramai juga para agamawan yang memuji drama tersebut kerana dia mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam beragama dan juga memilih guru serta tidak taksub kepada guru. Terbaru, Al-Fadil, Ustaz Datuk Badli Shah Alauddin, Timbalan Mufti Negeri Pahang, dia memuji drama Bid'ah. Kata beliau, Sebab itu Bid'ah ini dia agak mengejutkan kerana drama ini tak mungkin tuan-tuan ada yang tak tahu pun cerita ini. Tetapi sangat laku keras di Indonesia. Apa sebab? Laku keras. Ini menunjukkan cerita sebegini tentang guru yang bawa ajaran sesat, mimpi pelik, nikah batin. Bukan saja jadi isu di negara kita, tapi memang menjadi perbualan hangat satu Nusantara. Kenapa di Indonesia lebih viral cerita-cerita sebegini? Sebab kisah ketua ajaran sesat memang sangat masyhur di Indonesia. Kalau kita tengok drama berseri Bid'ah itu, okeylah, yang Faizal Hussein tu memang sesat lah. Tapi kenapa dia ada follower? Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tapi kita melihat isu yang diangkat, saya dipahamkan adalah isu yang daripada kisah benar yang berlaku, yang dialami sendiri oleh penerbitnya. Jadi dia nak memberikan pendidikan pada masyarakat. Dan benar, bagi kita di agensi agama, ajaran sesat ni satu benda yang kami ni umpama menahan air terjun. Air terjun yang begitu kuat, tuan-tuan ni kena tempias je. Kalau kami biar ni, sesat habis lah. Dan dalam kuliah tersebut, Datuk Badli Shah menyenaraikan antara ajaran-ajaran sesat yang sedang mendapat pemantauan terus daripada PDRM. Sekarang ini kita ada 7 ajaran sesat yang duduk bawah radar PDRM secara direct. Ni tuan-tuan jangan masuk kumpulan ini. Walaupun indah macam mana pun, jangan join. Pertama sekali, Tarikat Habib Shah. Yang kedua, Dewan Perkasa Ekonomi Islam Nusantara, DPEIN. Yang ketiga, Milah Abraham. Yang keempat, Ajaran Suhaini ataupun Shihab. Yang kelima, Nur Mutiara Mutmainah, NMM. Yang keenam, The Ahmadi Religion of Peace and Light. Dan yang ketujuh, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, PMYT. 7 ni jaga jarak. Jaga jarak. Indah macam mana pun jangan ikut. Dan ada satu gerakan tuan-tuan dipanggil Gaza. Gaza ni bukan yang kita doa kunut nazilah tu, tidak. Gaza ni gerakan akhir zaman yang juga terdiri daripada kalangan scammer juga. Dan kumpulan ni datang daripada Indonesia. Mereka buat persiapan akhir untuk menghadapi akhir zaman berdasarkan mimpi Muhammad Qasim Abdul Karim. Dan mereka sedang siapkan tanah beruzlah di Pakistan untuk kita nanti berhijrah ke Pakistan. Jadi gerakan ini menyampaikan mimpi yang dialami oleh Muhammad Qasim. Mengatakan ru'yah sadiqah. Dia mendakwa dia pernah mimpi berjumpa Allah. Orang lain mimpi jumpa Nabi, dia jumpa Allah. Sikit atas lagi jumpa Allah. Dia diamanahkan oleh Allah untuk berkongsi mimpinya dengan masyarakat. Dia pernah mimpi jumpa Dajjal beberapa kali. Dia pernah mimpi jumpa Ya'juj Ma'juj. Dan dia percaya telah pun lepas di muka bumi. Dan yang menarik, antara tanda-tanda ataupun ciri-ciri bibit-bibit menghala ke arah ajaran sesat apabila gerakan itu terlalu melampau obses kepada Imam Mahdi. Mana-mana ajaran sesat, dia akan bermula dengan kekaguman kita kepada seseorang yang ada membawa ataupun pengakuannya sebagai seorang Nabi. Itu basic punya jadi sesat. Majoriti ajaran sesat di negara kita ataupun ajaran meragukan di negara kita wajib memasukkan doktrin berkaitan Imam Mahdi. Wajib ada. Dan kalau korang perasan,
di social media, di dalam ceramah-ceramah adalah tempat-tempat tertentu, ada gerakan yang nak mendapat follower yang ramai, nak mendapat pengikut yang mudah. Antara caranya ialah dengan mengaku sebagai wali. Dan rupa-rupanya ada undang-undang tentang mereka yang mengaku sebagai wali. Di Selangor, Seksyen 8 Enakmen Jenayah Syariah Selangor, mana-mana orang yang mengisytiharkan dirinya atau mengisytiharkan kawan-kawan dia, mak ayah je, orang-orang lain, nazir masjid ke, dia mengisytiharkan orang tu adalah Rasul, Nabi, Imam Mahdi ataupun wali, adalah menjadi satu kesalahan. Dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih RM5,000, dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dan peruntukan ini di seluruh negara. Sama juga Seksyen 6 Akta Kesalahan Jenayah Syariah oleh Persekutuan, sama dengan Seksyen 6 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Sarawak, semua. Sebut tentang taksub Imam Mahdi tadi, Datuk Bat dia menyebut antara contoh mereka yang taksub kepada Imam Mahdi adalah JISB yang dulunya dikenali sebagai Rufaqa, yang asal usulnya dikenali sebagai Al-Arqam. Kita ambil contoh JISB tadi yang jemaah daripada Rufaqa, Al-Arqamnya. Arqam begitu obses kepada kemunculan Al-Mahdi. Kita ambil contoh, bayangkan ya, anak Abu Ya Asy'ari bersama dengan Ummu Jah, anaknya ada 8 orang. Yang lain dah berkahwin, ada 2 tak dibenarkan berkahwin. Anak perempuannya ada 2 tak dibenarkan berkahwin. Apa sebab? Kerana reserve untuk dijodohkan dengan Imam Mahdi dan juga Nabi Isa. Yang pertama, Siti Fatimah binti Asy'ari, dikenali sebagai Fatim, umur 37 tahun. Yang ini akan dikahwinkan dengan Nabi Isa. Yang kedua, Fathiyah binti Asy'ari, umur 28 tahun. Ini akan dikahwinkan dengan Imam Mahdi. Imam Masjid tak nak, Imam Mahdi sahaja. Sebab itu Asy'ari Muhammad mendedahkan bahawa individu yang bertanggungjawab membawa aurat Muhammadiyah namanya Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi. Dia ni dah meninggal tahun 1925. Saya dah pergilah kampung dia di Sungai Udang, Kelang. Masjidnya pun begitu cantik sekali. Tuan-tuan kena pergi ziarah. Dan mereka sangat percaya Syekh Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi ni akan hidup semula sebagai Imam Mahdi di akhir zaman. Balik-balik cerita Imam Mahdi lah. Dan di hujung-hujung kuliah Datuk Bat, beliau menyatakan tentang bahayanya ajaran sesat. Kumpulan yang sedang popular sekarang, terutama di kalangan orang muda, kumpulan The Ahmadi Religion, Peace and Light. Ahmadi, agama, keamanan dan juga cahaya. Ajaran ini dikepalai oleh seorang individu. Dia mengaku dirinya Imam Mahdi dengan gelaran Abdullah Hashim Abbas Sadiq. Dia mengaku jadi Imam Mahdi. Dan dia ada pendeta dia ataupun bishop dia di Malaysia dan juga Indonesia. Nama orang kanannya Kashfullah bin Amaluddin. Selain daripada itu, kumpulan ini juga ada kitab suci mereka, The Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad, dan juga buku Saying of Imam Ahmad Al-Hasan. Cuma ajaran ini dia aktif di platform media sosial. Kemudian Datuk Bat juga memberikan panduan apakah ciri-ciri ajaran sesat. Pertama adalah ghulu ataupun melampau. Dia punca ajaran sesat ni tuan-tuan adalah ghulu. Apa makna ghulu? Ghulu ni over. Dalam kitab Madarij As-Salikin dicatatkan, kita bila ibadat, syaitan dia akan ganggu kita. Dia nak pesongkan hati kita ni kepada 2 perkara, tafrid wal ida'ah, ifrad wal ghulu. Nombor 1, dia akan bisikkan dalam telinga kita tafrid wal ida'ah, meremehkan ibadat. Yang kedua, kata ulama, syaitan ni dia akan bisik ifrad wal ghulu. Bila dah buat berlebih-lebih pula. Nabi SAW dia beri amaran, jangan kita ulang kesilapan umat yang lalu, iaitu terlalu ghulu. Iyyakum wal ghulu wa fid din fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din. Nabi sebut, hati-hatilah kamu dengan perbuatan ghulu, kerana sesungguhnya umat-umat terdahulu binasa disebabkan ghulu ketika menjalankan titah agama. Ni hadis riwayat An-Nasa'i dan beberapa ulama hadis.
Kemudian, taksub kepada guru. Penghormatan kita kepada tokoh tertentu mesti ada batas. Allah dan Rasul tak boleh lawan. Tuan-tuan sayang ustaz, penceramah ulama silakan. Jangan hulu. Jangan fanatik. Jangan taksub. Taksuber. Dia bagi bukan YouTuber, taksuber. Jangan taksub. Kesimpulannya, apakah peranan ahli ilmu di dalam menangani isu ini? Kata Nabi SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh, yanfu anhu tahrif al-ghalin, wa intihal mubtilin, wa ta'wil al-jahilin." Maksudnya, akan ada pada setiap generasi mereka yang berilmu, yang adil dan amanah pada ilmu mereka. Tugas mereka ialah memelihara, melindungi, menjaga agama dengan mencegah daripada golongan-golongan yang melampau, golongan-golongan yang batil dan golongan-golongan yang mentakwil agama dengan kejahilan. Sebab tu bila berbalik kepada drama bersiri bid'ah, ya ada bahagian-bahagian yang boleh diperbaiki agar drama tersebut patuh syariah. But by the end of the day, siapa yang makan cili, dialah yang terasa pedasnya.